Ada 6 sebab rambut korang gugur. Nombor 1, genetik. Tapi kalau korang genetik sekalipun, lifestyle still kena jaga. Genetik satu part je, lifestyle second part. Nombor 2, chemical. So siapa yang suka pergi swimming dengan klorin apa segala bagai tu, tolong jaga kulit kepala korang. Kalau tak, memang goodbye lah rambut. Nombor 3, tak cukup mineral. Lagi-lagi keratin. Sebab itulah bahan binaan untuk rambut korang dan juga korang punya kuku. Kulit korang pun sebenarnya perlukan keratin. Dan keratin ni datang daripada mineral. Nombor 4, stres. Ini saya rasa tak payah banyak cakap lah. Nombor 5, medications. Ini basically side effects je lah. Itu tak boleh nak buat apa juga. Keenam, hormonal imbalance. So bila korang punya hormon tak betul dalam badan, korang punya rambut pun senang gugur. So korang kalau nak balancekan balik hormon korang tu, and korang nak rambut korang berkilat dan sihat dan tak gugur, korang boleh cuba kita punya Stevia Scalavia. Dia mempunyai GFC, Growth Factor Concentrate, yang membantu renew balik sel-sel yang ada dekat dalam badan korang, termasuk sel yang buat rambut korang tu. So apa tunggu lagi? Kalau rasa botak kat tengah tu, ke rasa dah nipis sangat dah, korang boleh cuba kita punya Stevia Scalavia dekat shop sekarang.